Autoguide Panorama. Selamat datang kembali ke Autoguide Panorama. Toyota Land Cruiser FJ 2026 sedang membentuk dirinya sebagai tambahan yang berani dan menarik dalam keluarga legenda Land Cruiser. Pada asalnya dijadualkan untuk dilancarkan pada tahun 2024, pelancarannya ditangguhkan ke awal 2026 kerana cabaran pengeluaran dan pensijilan. Walaupun berlaku kelewatan, model off-road kompak baharu ini tetap menghasilkan minat yang sangat kuat. Toyota membangunkannya untuk membawa keupayaan off-road lasak dalam pakej yang lebih kecil dan mampu milik sambil mengekalkan warisan ketahanan dan semangat pengembaraan Land Cruiser. Toyota mula mengusik model ini pada tahun 2023, mempamerkan reka bentuk yang sangat diinspirasikan daripada konsep kompak Cruiser EV. Hasilnya ialah sebuah kenderaan yang berani, berkotak, dan raut, seolah-olah benar-benar siap menawan laluan mencabar. Land Cruiser FJ dijangka sedikit lebih besar daripada Corolla Cross, tetapi lebih kecil daripada RAV4. Ia akan berukuran kira-kira 177 inci panjang, 72 inci lebar dan 72 inci tinggi, dengan jarak roda 108 inci. Dipadankan pula dengan ground clearance tinggi, tayar off-road tebal, dan tayar ganti yang dipasang di belakang. FJ jelas dibina untuk pengembaraan. Tidak seperti banyak SUV kecil yang menggunakan platform seakan kereta, Land Cruiser FJ dijangka hadir dengan chassis ladder frame. Rekaan ini memberikan kekuatan dan ketahanan lebih baik untuk pemanduan off-road. Laporan menunjukkan ia akan berkongsi asas pembinaan dengan Toyota Hilux Charm, sebuah truk pickup tahan lasak yang terkenal dengan prestasinya di kawasan mencabar. Pendekatan ini bukan sahaja membantu FJ menawarkan keupayaan off-road serius, tetapi juga membantu mengekalkan kos lebih rendah berbanding model Land Cruiser yang lebih besar. Sistem pacuan 4 roda dengan Torsen Limited Slip Differential juga dijangka ditawarkan, membolehkannya mengendalikan laluan sukar dan permukaan mencabar dengan mudah. Toyota belum mengesahkan pilihan enjinnya, namun beberapa kemungkinan telah dilaporkan. Pada mulanya, gabungan enjin petrol dan hibrid dijangka, tetapi Toyota mungkin memilih untuk menawarkan enjin petrol terlebih dahulu. Salah satu pilihan yang mungkin ialah enjin 2.7 L 4 silinder yang menghasilkan 161 kuasa kuda dan torque. Enjin ini sudah digunakan pada Hilux Charm dan beberapa versi Land Cruiser. Walaupun rangkaian kuasa ini sesuai untuk sesetengah negara, pembeli di pasaran seperti Amerika Utara mungkin menjangkakan prestasi lebih tinggi. Untuk memenuhi keperluan berbeza setiap pasaran, Toyota mungkin menawarkan enjin tambahan. Sebagai contoh, RAV4 di Amerika Utara menggunakan enjin 203 kuasa kuda, manakala Corolla Cross mempunyai enjin 169 kuasa kuda. Versi hibrid juga mungkin diperkenalkan di negara yang mempunyai peraturan kecekapan bahan api yang ketat. Walaupun terdapat khabar angin mengenai versi elektrik penuh pada masa hadapan, Toyota belum mengesahkannya. Pelancaran global Land Cruiser FJ kini dijangka pada awal 2026. Di Jepun, harga dijangka bermula sekitar $2.630.000 yen. Untuk Amerika Utara, harga permulaan boleh berada sekitar $35,000, manakala varian tertinggi mungkin melebihi $45,000. Namun begitu, FJ tetap jauh lebih mampu milik berbanding Land Cruiser bersaiz penuh, yang bermula pada $56,450 di Amerika Syarikat. Dengan gaya agresif, platform kukuh, dan kemungkinan variasi enjin, Toyota Land Cruiser FJ 2026 bakal menarik minat peminat off-road yang mahukan kenderaan lebih kecil, lebih bajet, tetapi tetap menawarkan kemampuan pengembaraan yang serius.